pada 17 hari bulan nanti anda akan dapat tawaran oleh institusi. So pada 26 November adalah untuk anda setuju terima. Selalu sangat ramai pelajar pada 26 November ni nanti dalam dilema. Cik, saya dah dapat tawaran tapi saya tunggu lagi satu tawaran. Jangan. Tolong terus tuju terima. Okay, so sebelum anda mohon bidang tu, sebelum anda klik submit tu, make sure bidang itu adalah bidang yang anda nak. Jangan pilih bidang tu rasa okay, aku nak pilih satu bidang ni, yang lain tu aku boleh letak je. Jangan macam tu. Okay, so kepada anda yang belum follow saya, boleh follow saya. Kepada anda yang bersama dengan saya petang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu TVET. Salam perkenalan, salam hari Ahad. Kepada anda yang belum mengenali saya banyak share tentang TVET. Dan saya juga banyak share tentang education, fokusnya pada TVET, tetapi pada program-program lain juga saya boleh juga share kepada anda, dan juga terutamanya berkaitan dengan pendidikan. Dan kepada